Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Nadia dan abang saya. So pada video kali ni kami nak tunaikan permintaan subscriber lagi. Kali ni kita tunaikan 2 sekaligus sebab yang satu tu cakap Nadia mukbang lah menu raya. Lepas tu yang satunya lagi request rendang sahaja. So Nadia buatlah rendang ayam. Menu raya juga kan rendang ayam lah. So Nadia sekalikan je. Dan terima kasih yang request. Nanti saya akan munculkan nama Sarah Hyo. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan on notification supaya korang tak terlepas video yang menjemput tanpa menangkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita mula rasa. Hari ni tak ada hijau-hijau salad korang sebab tadi hujan aja malas nak keluar. So makan apa yang ada je lah gitu. Besarnya ayam dia. Bismillah. Sedap kurang. Ayam dia lembut. Lepas tu dia punya rasa rendang tu pun ngam. Sedap gila. Kan? Sumpah sedap gila korang. Rendang ni pedas dia tu sikit sangat korang. Sampai macam tak rasa tapi ada rasa pedas dia. Sumpah sedap. Dia suka ayam dia sebab besar, lepas tu lembut gila. Menu hari ni mak yang masak je. Biasa Nadia, kali ni mak Nadia pula. Rasa malas macam tu.
Alhamdulillah guys, Nanda kenyang sangat ya pada menu kali ni. Terima kasih sangat-sangat ya kepada yang request tu. Memang mantap lah menu kali ni. Sampai habis je nasi kita orang habiskan sebab sedap sangat. Gitulah. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. So sampai di sini saja video kita kali ni. Kita pergi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahaya.